Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ayuha akan kongsi sikit sebanyak kisah-kisah yang menarik di mana di Kaki Sembang. Okey, di Kaki Sembang ni kita akan berkongsi kisah-kisah yang menarik, ya, kisah-kisah viral dan sebagainya. Baru-baru ni terjadinya di waktu pagi hari raya, ramai yang kecundang. Bukan apa sebab order makanan, ada yang makanan basi, ada makanan tak sampai dan sebagainya. Bukan satu company yang terjejas, hampir 6 company terjejas masakan lauk basi. Ingat, yang kepada sesiapa yang tak dapat makan yang terjejas, yang makanan lambat, yang makanan basi itu, janganlah marah-marah. Kita kena ingat, yang kita baru tak dapat makan untuk 1 hari dah marah. Makanan basi kita marah. Ada orang lagi yang tak dapat makan seminggu, 2 minggu. Bukan makanan di order tak sampai, makanan cari tak dapat. Jadi kita kena ingatlah, setiap apa yang berlaku tu ada hikmah, dan yang baik datang pada dia, yang jahat datang pada semua. Bukan Cik Mang, bukan Cik Mang. Cik Mang orang je baik. So kita boleh doakan agar serancangan untuk minggu-minggu yang akan datang yang nak ada open house ni, order makan, agar makan selamat sampai dan semua berjalan dengan baik. Okey, Kaki Sembang ni kita bersama dengan ejen kita lah, Jamal Property. Jamal Property ni kalau korang nak jual rumah, nak beli rumah, nak tanya pasal rumah dan sebagainya, korang boleh dapatkan kontak nombor di bawah ni. Baru-baru ni menang anugerah daripada ejen property. Untuk you all, apa-apa pun, selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Don't forget to subscribe.